Assalamualaikum, salam sejahtera, salam guru bitara dari negara. Saya Wan Rahanul Kamila dan saya Khairada Sarah daripada unit TVPSS Utama Media Kreatif. Meriah sungguh suasana pada hari ini, penuh dengan warna-warni. Rasa macam fashion show pula kan? Betul tu. Tema tahun ini memang heboh. Color block. Guru-guru bukan saja datang bawa ilmu tapi datang bawa aura sekali. Betul tu. Pada hari ini 18 Mei 2026, SMK Sarjana Utama telah menganjurkan sambutan Hari Guru peringkat sekolah dengan penuh semangat, gelak tawa dan penuh dengan warna. Program ini khas diadakan sebagai tanda penghargaan buat insan hebat yang tidak pernah jemu, mendidik, membimbing dan melayan macam-macam ragam murid setiap hari. Anda tahu tak, ada seorang guru dari hujung blok sana saya dah nampak dia penuh dengan warna-warni. Itu berkata lebih terang, itu namanya keyakinan seorang pendidik. Majlis dimulakan dengan sesi alu-aluan, bacaan doa dan ucapan perasmian yang berlangsung dengan penuh tertib dan bermakna. Seterusnya, warga sekolah turut mendengar bacaan perutusan rasmi daripada Menteri Pendidikan Malaysia. Dan semestinya, acara yang paling ditunggu-tunggu, penyampaian hadiah Best Dress, memang susah nak pilih pemenang sebab semua guru tampil bergaya dengan tema colour block masing-masing. Sebagai penutup acara kemuncak, berlangsungnya upacara memotong kek Hari Guru serta sambutan hari lahir guru-guru yang diraihkan pada bulan ini. Momen ini menjadi simbolik penghargaan, kasih sayang dan ukhuwah erat antara guru dan murid di SMK Sarjana Utama. Sejauh manakah peranan guru penting dalam membentuk sasiah dan masa depan anak-anak? Okey, guru di sekolah, menjaga anak-anak di sekolah. Jadi guru inilah sebagai bapa di sekolah menegur, guru menegur, memastikan anak di sekolah berkelakuan baik, sentiasa dengar cakap. Bukan apa, ini di rumah tugas bapa. Tapi bila sampai di sekolah memang tugas guru lah untuk memastikan anak-anak semua ni berperibadi baik, sasiah yang baik. Baiklah, boleh tak Puan berikan ucapan khas buat guru-guru warga utama? Okey, saya Nurul Shima, penolong kanan petang SMK Sarjana Utama, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru SMK Sarjana Utama yang gerang gemilang inilah. Semoga kita bersama-sama dapat membentuk anak-anak, membimbing anak yang lebih cemerlang pada masa depan. Baiklah, terima kasih Puan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Okay. Sebagai tahun terakhir Mama dekat Utama, boleh tak Mama berikan sedikit kata-kata untuk warga-warga Utama? First of all, blessed to be Sutamarian, ya. Untuk tahun terakhir kat sini, dan ini adalah Hari Guru yang terakhir disambut di sini, dan untuk sepanjang perkhidmatan sebagai seorang pendidik, ya, untuk anak-anak, ambillah peluang ini untuk belajar bukan hanya akademik tapi belajar tentang adab, sikap, budaya dan semuanya di sekolah, ya. Sekolah bukan hanya platform untuk kita cemerlang dalam bidang akademik, tetapi dia adalah di mana anak-anak boleh membina potensi, ya, yang besar untuk menjadi seorang pemimpin pada masa hadapan. Baiklah, soalan saya, apakah pesanan Puan kepada para pelajar untuk sentiasa menghormati dan menjaga adab dengan guru? Okey. Kita selalu dengar bahawa adab dulu baru ilmu, ya, di mana anak-anak sewajibnya menghormati guru kerana pada guru adanya keberkatan ilmu itu. Kalau anak-anak kurang sopan, tidak beradab, maka saluran untuk anak-anak faham, ya, maknanya keberkatan ilmu yang guru berikan itu dia tidak ada. Jadi anak-anak memang wajib menghormati guru. Bukan hanya guru, ya, menghormati sesiapa sahaja, hatta rakan taulan sendiri pun. Baiklah, terima kasih Mama. Sama-sama, all the best. Saya rasa ucapan saya pertama sekali terima kasih kepada cikgu-cikgu yang sentiasa ajar saya, didik saya, yang selalu reply mesej saya malam-malam. Saya minta maaf salah silap, doakan kami dapat cemerlang dalam SPM. Selamat Hari Guru cikgu. Okay, ucapan saya yang pertama saya ingin meminta maaf kepada guru-guru saya yang telah selalu buat marah, cikgu selalu marah saya.
Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kerana telah mendidik saya mempunyai akhlak yang terbaik dan memberi saya ilmu yang banyak. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Maafkan kami cikgu. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Begitulah kemeriahan sambutan Hari Guru SMK Sarjana Utama bagi tahun 2026. Walaupun majlis dah berakhir, tapi memori, gelak tawa dan semangat hari ini pasti akan kekal dalam ingatan kita semua. Kepada semua guru, terima kasih kerana sentiasa sabar mendidik dan membimbing kami serta menjadi inspirasi kepada kami. Jasa dan pengorbanan cikgu-cikgu semua amat kami hargai. Tanpa guru, siapalah kami. Teruskan bersama kami dalam liputan seterusnya. Dan jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel kami. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.